sekarang kita tengok progress EFI 500 kita yang kata 3 tahun tersadai tu. Inilah keadaannya. Ni motor Shogun saya dulu. Dulu cover set warna hitam, dah jual, dah tukar warna cover set warna merah, dah tukar warna hitam. Ni pun dalam nak restore kat ni. Suzuki Shogun RR 150. Ni dalam dia untuk kita punya EFI ni. Dah berkarat, ni kena rendam dulu. Cerita dia, ni pun kena rendam juga Boleh lagi. Palatau apa lagi. So ni kena rendam lagi. Kita punya bajet tak sampai 1000 kita nak secara restore. Dah ada ni dah. Dah buka. Plan CDI kalau nak tukar pun kita tukar. Ni Shogun saya lama ni. Jual dekat dia. Ni Hanan punya exhaust dulu. Ni dia orang buat masuk kebun je. Itulah. Kita tunggu. Lagi bagi masa lagi sebulan kita tengok progress. Progress by progress.